jemaah Kajang yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menamatkan larian perdana Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang bagi tahun 2026. Satu tepukan gemuruh untuk semua murid Sekolah Kajang yang berjaya menamatkan larian anda. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita, pada hari ini diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Hari ini persilakan duduk. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Helmi Zakwan dari Rumah Tarik Siat bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, kami mendatangkan memohon rahmat-Mu agar majlis untuk larian perdana Semangki 2026 diberkati oleh-Mu. Semoga dengannya kami sentiasa tergolong dalam golongan hamba-hamba-Mu yang melakukan amalan yang berkualiti lagi diberkati. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepada-Mu agar terus diberikan petunjuk dan pimpinan bagi membangun potensi dan kecemerlangan melalui bidang sukan yang terancang dan berterusan. Dengannya dapat kami sempurnakan segala amanah, tanggungjawab dan kewajipan yang telah Engkau tentukan. Mudah-mudahan kami sentiasa mencapai kejayaan dan kegemilangan dalam setiap bidang sukan di negara ini. Ya Allah ya Rahim, kami mohon kepada-Mu agar Engkau kurniakanlah kepada kami dan limpahkanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kekuatan mental dan fizikal, ketenangan serta kesejahteraan rohani dan jasmani, ketahanan diri dan emosi, ketinggian ilmu, keindahan akhlak serta kemuliaan peribadi di samping semangat juang yang membara. Kami bermohon agar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang terus cemerlang, gemilang dan terbilang di bidang kurikulum serta kurikulum. Allahumma salli mujahidin fi Palestin, khususan fi Gaza, fi Rafah, fi Lubnan, fi Iraq, fi Iran, fi Ifriqiya, wa fi firqati Sumun Nusantara. Allahumma salli mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ala al-ard. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Hafiz Safwan atas bacaan doa sebentar tadi. Baik. Bagi meredakan debaran ya. Oh, kita dah tahu siapa juara. Boleh nampak, tapi belum pasti. Okey, sebelum kita pergi kepada keputusan yang dinanti-nantikan, maka seterusnya pihak majlis dengan sukacita mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Yuamri Zaini bin Mat Yusof yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Semap Kajang bagi menyampaikan ucapan sempena larian perdana Semap Kajang tahun 2026. Dengan sekali hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha abadi Ketua Ustaz Rashid, PKP Hadir Zarina, PKM Ustaz Qasim, PKK Cikgu Azrul, guru-guru, rumah-rumah sukan semua. Saya nampak segak-segak bergaya memakai baju ikut warna sukan masing-masing. Juga buat ibu bapa yang bersama-sama dengan anak-anak memberi sokongan untuk melihat sendiri aksi anak-anak berlari. Habis tak habis tu lain cerita. Dan kita dapat tengok aksi anak-anak Semap Kajang. Juga buat anak-anak Nova yang hadir pada hari ini bagi membantu, menyokong adik-adik dan akhir sekali buat semua anak-anak Semap Kajang yang saya kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kita cuaca yang baik hari ini. Dan sekarang dah pukul 10.40, tapi kalau lihat cuaca di luar tu alhamdulillah tak panas. Betul tak? Penat tu memang penat, tapi cuaca tu menyebabkan kamu semua alhamdulillah berjaya menamatkan larian dengan jayanya. Walaupun ada nampak ada puteri tadi lengan-lengan kangkung kan, tenang dia. Tapi tak apa, janji yang pasti kamu berjaya menamatkan larian. Dan ada yang cedera betul cedera tak ada kan. Alhamdulillah semua selamat sampai. Dan alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan dan tahniah. Boleh bagus PKR dan PKR. PKR serumah. PKR dan PKR. Kemudian kepada mereka, saya nampak usaha PKR menyusun strategi setiap petang untuk menggalakkan anak-anak adik-adik ke bawah rumah masing-masing untuk terus apa benar kita tak tahu, tapi saya nampak usaha kalian setiap hari berlari kan, pusing pandang, cari stamina. Alhamdulillah masih okey. Dulu okey, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang banyak memberi sumbangan dan memastikan anda semua tidak kelaparan pada hari ini. Terutama kepada ibu ayah kamu. Saya fahamkan setiap rumah buat collection 1,000 lebih. Hampir 1,000, ada yang 1,000 lebih, ada yang hampir 1,000. Pastikan kamu semua kenyang hari ni kan. Lagi tak sangat saya tengok, tapi makan tu sungguh saya nampak. Itu yang pasti kan. Hari tu tak ada nampak sangat kan. Berpenuh tu tidak, tapi makan tu nampak macam bersungguh. Dan terima kasih kepada pihak sekolah kerana penganjuran majlis ini. Dan saya faham adik-adik kita satu pun rasa macam seronok kan. Nampak? Bila apa kamu dah berlari tak sampai 1,000 lebih. 1,000 hari, 1,000 sehari kamu dah keluar mengenali trek kan, bersama abang-abang kan. Tengok suasana great-great yang abang-abang kamu kan. Baik kan. Saya nampak yang adik-adik ni macam nak melompat tak melompat tu macam mungkin belum lagi
Tengok abang-abang kamu, kakak-kakak kamu kan, dengan nyanyian-nyanyian, nampak? Itulah Semak Kajang, tradisi mereka. Walaupun sekolah agama, tapi kita bersukan ni dia lain macam dia aura tu kan. Dan kita juga, sebab saya ada anak di SBPI lain, tapi saya nampak Semak Kajang ni dengan bendera, dengan kamu ni semangat tu lain macam. Betul, saya tak tahu. Bukan nak pergi, tapi memang itulah hakikat realiti bahawa Semak Kajang ni memang berjaya. Bukan sebab kita title agama kita tidak hebat, tapi banyak je kan kita berjaya di daerah pun kita hebat, di SPP pun kita hebat, betul tak? So saya harap semangat kesukanan yang ada pada hari ini teruskan. Jangan lepas ni duduk tidur petang-petang tidur tak nak, petang-petang cari sukan. Kalau tak boleh nak main rugby lagi, adik-adik boleh main volleyball, boleh main apa? Futsal boleh hoki, kriket, basketball, apa lagi, bola sepak boleh kan. So kalau boleh saya tak nak tengok anak-anak Kajang ni boleh pakai apa? Dog kan, budak dog boleh kan. Sebab kalau saya nak impose di sini macam sekolah anak saya, waktu petang diorang tidak dibenarkan naik asrama sehingga jam 5.50. Setiap pelajar di ISTA dan ITEK wajib berada di padang. Tapi sebab kita tak buat macam tu lah kan, sebab kamu habis dari kelas tak lewat. Tapi saya harap semangat kesukanan yang kamu ada pada hari ini teruskan. Saya daripada kesukanan, saya juga harapkan semangat akademi, itu yang pasti. Boleh? Okay, sebelum saya akhir kalam, saya nak dengar sorakan daripada Rumah Kuning, boleh? Okey. Okey, sorakan paling kuat Rumah Kuning. Sorakan. Lepas ni kamu nak bersorak siapa juara. Okey, boleh. Sorakan Rumah Kuning. Okey. Jangan panjang sangat, dia buat je. Nanti ambil masa pula. Okey, sila-sila. Okey, rumah kau pula boleh? Sorakan. Nampak? Okey, rumah hijau dengan rumah biru boleh buat sorakan yang sama tak? Boleh? Jangan ni. Tak apalah, kita buat okey rumah hijau dulu. Okey, last sekali rumah Abu Ubaidah. Terima kasih semua. So adik-adik tinggal satu nampak abang-abang kamu, kakak-kakak kamu ni memang
Tak nak kita apa lah. Saya lupa diri masing-masing. Okay, itu saja ucapan saya pada pagi ini. So, yang mana menang, Nanya, yang mana kurang menang, insyaAllah boleh tiba lagi dalam kira-kira ni. Okay, itu saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Yuan Zaidi atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Maka kini kita teruskan majlis dengan rasanya ini yang menanti-nantikan. Okey, so sila simpan suara. Banyak lagi nak bersorak ni selepas ini. Kita akan teruskan majlis dengan upacara penyampaian hadiah kepada semua pemenang Larian Perdana Semangat bagi tahun 2026. Tahun ini penyampaian hadiah adalah mengikut kategori tingkatan. Jadi kita akan mulakan dengan tingkatan 1 dan tingkatan 2. Oleh itu majlis mempersilakan Encik Azrul Hisham bin Marzuki diiringi oleh Puan Nurul Firdaus binti Muhammad Salim untuk menyampaikan hadiah. Okey, kepada pemenang tempat ke-4 hingga tempat ke-10, anda boleh mengambil medal anda tempat podium. Untuk tempat ketiga, naik Johan dan Johan, anda akan mengambil medal anda di atas podium. Baik, kita mulakan dengan kategori tingkatan 1 putri. Tempat ke-10, Amna Hasifah binti Muhammad Hafizi dari Abu Ubaidah. Bila sebut nama tu lari macam awak lari. Tempat ke-9, Duratul Hana binti Ahmad Hafiz, juga dari Abu Ubaidah. Tempat ke-8, Naurah Rayani binti Muhammad Ismail dari Khalil Abu Ali. Tempat ke-7, Nur Anissa Hanan binti Yusnaini dari Parisian. Tempat ke-6, Nur Akila Dalangi binti Saidi dari Usama Zaid. Tempat ke-5, Nur Alia Adriana binti Nazmi dari Malaysia. Tempat ke-4, Khaira Irgina binti Ahmad Tarmizi, juga dari Malaysia. Okey, kita pergi kepada top 3 untuk tingkatan 1 putri. Tempat ke-3, Nur Fatina binti Muhammad Dahlan dari Abu Ubaidah. Tempat ke-2, Nik Humaira binti Nik Mansur Hashimi, juga dari Abu Ubaidah. Dan Johannya, Nur Amin Syahidina binti Selamat. Baik, kita teruskan dengan tingkatan 1 putra. Tempat ke-10, Muhammad Haris Syami bin Zainal Abidin dari Malaysia. Tempat ke-9, Muhammad Khalid bin Muhammad Rosli
hati dari Usama Zaid. Tempat ke-6 meraihkan Mikael bin Muhammad Azri dari Khalid Al-Wali. Tempat ke-5 Umar Rifki bin Anizar juga dari Khalid Al-Wali. Tempat ke-4 Koryul Amin bin Syabri dari Usama Zaid. Okey, top 3. Tempat ketiga, Vice Daniel bin Muhammad Asrul dari Usama. Tempat kedua, Ahmad Muflis bin Ahmad Ali Junaid. Dan Johan Muhammad Ali Irsyad bin Muhammad Ali dari Usama. Okey, kategori ini Abu Ubaidah nampak senyap ya. Tak apa, simpan tenaga, simpan tenaga. Okey, seterusnya kategori tingkatan 2 putri. Tempat ke-10 Nur Anisa Hana binti Mat Saleh dari Malaysia. Tempat ke-9 Alia binti Muhammad Firdaus dari Abu Ubaidah. Tempat ke-8 Nurul Sofia binti Nur Hani bin Mustafa dari Usama Zaid. Tempat ke-7 juga dari Usama Zaid, Mahina Alia. Tempat ke-6 Nur Tania Ariana Safia dari Universitas dari Abu Ubaidah. Tempat ke-5 Nur Faisala Damia binti Muhammad Zubina dari Usama Zaid. Tempat ke-8 Nur Atira binti Muhammad Nur juga dari Usama Zaid. Foto Yusuf foto. Okey, top 3 untuk tingkatan 2 putri. Tempat ketiga Nur Safia binti Nur Sirajudin dari Paris, Iran. Dan Johan Hanan Sulaiha binti Malaka dari Usama Zaid. Dan Johanna Agus Syafia binti Abdullah Zuhair dari Kuwait, Iran. Masya Allah. Aiman macam kena rasuk ya Aiman. Dari Zia jangan semangat sangat. Takut nanti hujung-hujung kecewa. Baik, kita teruskan dengan keputusan tingkatan 2 putera.
Tempat ke-10 Muhammad Ziyad Faraz bin Hasnul Fatimah dari Tarim Ziyad. Tempat ke-9 Muhammad Qain Mukhlis bin Aminuddin juga dari Tarim Ziyad. Tempat ke-8 Muhammad Firdaus bin Amin Jeffrey dari Abu Ubaidah. Tempat ke-7 juga dari Abu Ubaidah Muhammad Ukasha bin Muhammad Nasir. Tempat ke-6 sangat-sangat tinggi pun. Okay, bagi masa. Tempat ke-6 siapa ya? Mana bangun sikit untuk kawan. Oh, dia macam tak yakin dia dapat nombor 6. Tempat ke-6 Qayyum Afar bin Muhammad. Tempat ke-5 ada Hafazuddin bin Muhammad Fakri dari Tempat ke-4 Muhammad Fatah Wazir bin Salman Nidi dari Usama Gawe. Okay, top 3. Semoga mereka ni pun top 3 akademik lah nanti. Allah. Tempat ketiga, Gabriel Al-Rayyan. Naib Johan Muhammad Qayyum dan Muhammad Firdaus dari Usama. Dan Johan Muhammad Ehsan dan Muhammad juga dari Usama. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Azrul Hisham atas kesudian menyampaikan hadiah. Kita teruskan dengan kategori tingkatan 3 dan tingkatan 4, iaitu majlis mempersilakan Tuan Haji Qasim bin Abdul Ghani diiringi Puan Hasimah binti Muhammad Nur untuk menyampaikan hadiah. Tak ada kat situ je. Kau situ aku lagi depan. Okey, kita mulakan dengan kategori tingkatan 3 putri. Tempat ke-10 Yusra Syifa binti Yusra Zat dari Abu Ubaidah. Tempat ke-9 Marsha Afika binti Fatimah dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-8 juga dari Khalid Al-Walid Rania Syakira binti Rahaizat. Tempat ke-7 Amira Adilia binti Fazli dari Tarim Ziyad. Tempat ke-6 Bunga Yasmin Aulia dari Usama Zaid. Tempat ke-5 Hafsah Humaira binti Muhammad Hassan dari Tarim Ziyad. Tempat ke-4 Nur Isha Kashifah binti Muhammad Hassan dari Usama Zaid.
dan 3 putera. Tempat ke-10 Zarfrul Ifan bin Zainuddin dari Usama Zaid. Tempat ke-9 Ahmad Fahmi Hakim bin Muhammad Syahrudin dari Abu Ubaidah. Tempat ke-8 Muhammad Daniel Harif bin Muhammad Fadli dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-7 Zaid Luqman Al-Yahya bin Syed Badr Hisham juga dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-6 Muhammad Taqif bin Muhammad Zamir dari Usama Zaid. Tempat ke-5 kumpul lagi sekali Yusuf. Tempat ke-5 Muhammad Zikri Iman bin Muhammad Ain dari Usama Zaid. Tempat ke-4 Muhammad Kamil Syaputra bin Muhammad Yasir dari Tarik Ziyad. Tempat ketiga Harith Idlan bin Muhammad Hashim dari Abu Ubaidah. Naim Johan Muhammad Iman Naufal bin Muhammad Faizal dari Tarik Ziyad. Dan Johan juga dari Tarik Ziyad Muhammad Halim Syaidi bin Adil. Okey, seterusnya tingkatan 4 puteri. Tempat ke-10 Nur Aisyah Sufia binti Muhammad Syarul Fahri binti Syahrul Hafizi dari Abu Ubaidah. Tempat ke-9 Humairah Adima binti Muhammad Hussein dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-8 Alia Zahira binti Amirul Hafiz dari Abu Ubaidah. Tempat ke-7 Alisha Maisara binti Uthman dari Tarik Ziyad. Apa tu? Dah oh. Fadia Awatif tempat ke-6 dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-5 Sarah Elisha binti Zulfushani juga dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-4 Wan Manisa Aini juga dari Khalid Al-Walid. 3 dia bolong sekali. Seterusnya tempat ketiga Nurul Maisara binti Muhammad Usama Zaid. Naim Johan Umaisa Bahira binti Muhammad Khalid dari Tarik Ziyad. Dan Johan Hanan Amaisha binti Ashiki juga dari Tarik Ziyad. Ayo tadi saya suruh bangun. Kenapa kami nak duduk? Selamat. Abu Ubaidah banyak selawat dia tahun ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Tingkatan 4 putera. Tempat ke-10 Muhammad An-Naim bin Hairul dari Tarik Ziyad. Tempat ke-9 Muhammad Nabil Naufal bin Fairuz dari Abu Ubaidah. Tempat ke-8 Akil Ashrafi bin Fuad Adib dari Usama Zaid. Tempat ke-7 juga dari Usama Zaid Muhammad Firdaus Aisyah bin Muhammad Hasan Hafiz.
Tempat ke-6 Muhammad Iqmal bin Edi Syahrir dari Tarim Silat. Diikuti tempat ke-5 Khairish Efirza bin Azrul Hassan juga dari Tarim Silat. Risau pecah drum tu Amir, sabar Amir. Tempat ke-4 Muhammad Zafran Naufal bin Muhammad dari Usama Kai Abu. Tempat ketiga Muhammad Hanzalah bin Muhammad Muslim dari Parisian. Naik Johan juga dimenangi oleh Parisian. Ariel Khalil bin Jeffrey. Dan Johan menjadi milik Khalil Al-Walid Muhammad Irfan bin Saiman. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Qasim atas disuruh menyampaikan hadiah. Seterusnya, majlis mempersilakan Puan Hajar Zarina binti Abdul Ghani diiringi Puan Siti Hajar binti Abdul Razak untuk menyampaikan hadiah bagi kategori tingkatan 5. Okey, yang ini kita boleh sorak lebih-lebih sebab ini tahun terakhir mereka untuk layan perdana di atas pentas Smart Kajang. Tempat ke-10 untuk kategori tingkatan 5 putri, Nur Amirah binti Azrah dari Usman. Tempat ke-9 Alisa Aisyah binti Muhammad Faizal dari Pasal. Tempat ke-8 Aisyah Amirah binti Muhammad Hasan dari Usama Zahid. Tempat ke-7 Alia Adriana Putri binti Syarizal dari Abu Hurairah. Tempat ke-6 Aisyah Zahra binti Muhammad Nasir dari Usama Zahid. Tempat ke-5 Jasmine binti Sarina dari Muhammad hebat. Tiga PKR, mantap PKR tahun ni dapat medal. Tempat ke-4 Emilia Serina binti Emilia Asri dari Kuala. Tempat ke-3 Nurul Lentina binti Isa dari Usama Zahid. Naik Johan Nur Anis Sarhana binti Wasna dari Kuala. Dan Johan berturut-turut bertahun-tahun Ikhwan Purnama binti Malaysia Selawat. Kasih set lagu banyak. Dah lama selawat. Alhamdulillah dapat bersorak sekali. Okay, kita teruskan dengan kategori terakhir, kategori tingkatan 5 putera. Tempat ke-10 Muhammad Zarfan bin Muhammad Mustaqim dari Khalid Al-Walid. Tempat ke-9 Muhammad Syamil Raya bin Muhammad Fitnah Salimah. Tempat ke-8 Adam Faiz bin Muhammad Faizul Anwar dari Usama Zahid.
meningkat umur, meningkat medal. Jangan lupa, tak lama lagi kubur pun nak panggil. Allah. Okey, tempat ketujuh, Muhammad Fadlan Wazir bin Salizul dari Paris. Ya. Tempat ke-6, Afif Afif bin Firti Haris dari Samar. Tempat ke-5, Muhammad Hudail Azhas bin Muhausi dari Kuala. Tempat ke-4, Amar Safwan bin Nur Azri dari Malaysia. Top 3 untuk tingkatan 5. Tempat ke-3, Nazir Hakimi bin Syahri dari Paris. Naik Johan, Muhammad Ryan Ukasha dan Muhammad Safi dari Sabah. Dan Johan yang meninggalkan lapangan jauh, Muhammad Helmi Zakwan dan Muhammad Hairiza dari Malaysia. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Raja Zalina atas kesediaan menyampaikan tausiah. Kita pergi kepada kategori terakhir, Johan keseluruhan larian perdana Sebab Kajang bagi tahun 2026. Jadi untuk memberi hadiah terakhir yang sangat istimewa, majlis mempersilakan Yang di-Ketua Pak IBG Encik Tuan Haji Muhammad Yuamri Zaini diiringi oleh Pengetua Tuan Haji Abdul Rashid bin Zainal untuk menyampaikan hadiah. Oh, Masya Allah. Johan bagi larian perdana Sebab Kajang tahun 2026 akan menerima piala iringan larian perdana kali ke-34 untuk tahun 2026. Milik siapakah piala ini? Abu Raida macam senyap je, redha ke? Kali awal ni pasrah ke? Rasa ke? Usama Zaid yakin ke? Okey, saya hanya akan sebut Johan keseluruhan sahaja. Yang lain biarlah rahsia. Allah, sedih. Takut sedih. Kita nak sedih, hari hari gembira kan? Cakap juga, ini nak bahan dia. Johan saja. Keputusannya Johan saja, nanti akan dimaklumkan. Tapi hari ini kita raikan Johan keseluruhan larian perdana Sebab Kajang bagi tahun 2026. Drum dimenangi oleh Rumah dari Sebab Kajang. Rumah yang ada KR. Johan tahun ini dimenangi oleh Rumah Usama.
Ya. Boleh tutup tak? Stop. Full record lagi.